kata Syekh Abdul Wahid bin Zaid rahimahullah, ar-ridha babullahil azam. Redha itu pintu Allah yang teragung. Mendapat kesempurnaan redha Allah ni adalah penting. Persoalan seterusnya ialah, sebenarnya dalam hidup kita kena ada sabar ke kena ada syukur? Jawapan yang pertama, kita kena ada dua-dua. Kena ada dua-dua. Kerana keluar daripada kedua-duanya satu keadaan yang tertinggi, namanya redha. Hadis Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa zalika illa lil mu'min, in asabathu sarra syakar fakana khairullah, wa in asabathu darra sabar fakana khairullah. Pelik dan heran serta ajaib orang yang beriman, semuanya baik belaka. Kalau dia dikurniakan kelebihan, dia syukur, maka baik baginya. Jika sekiranya dia diuji, dia sabar, maka baik baginya. Tengok, jadi dua-dua kena ada. Hasil daripada adanya sabar dan syukur, itulah namanya redha. Kata Syekh Abdul Wahid bin Zaid rahimahullah, ar-ridha babullahil azam. Redha itu pintu Allah yang teragung. Redha